Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azayah binti Yaakob, pelajar ijazah Sarjana Muda Psikologi dengan kepujian di Open di Pusat Pembelajaran Negeri Sembilan. Nombor matrik saya ialah 9702200558. Dalam dokumentari ini, saya akan membincangkan bagaimana rasuah memberi kesan kepada masyarakat, keselamatan awam dan masa depan negara. I will discuss how corruption affects society, public safety and the nation's future. Ditipu seorang pegawai negeri mentongkan hari 3 anggota polis bertahan di sebuah. Bayangkan, sebuah negara yang pesat membangun, projek berjalan, ekonomi berkembang. Namun, di sebalik kemajuan itu, wujud satu masalah yang merosakkan semuanya secara perlahan. Rasuah. Ia bukan sekadar pelanggaran undang-undang, tetapi satu rantaian kehancuran yang bermula dari sistem dan berakhir kepada rakyat. Rasuah tidak berlaku secara kebetulan. Ia berpunca daripada kelemahan dalam sistem itu sendiri. Pertama, kelemahan takbir urus. Apabila penguasaan tidak konsisten dan institusi tidak bebas, ruang untuk penyalahgunaan kuasa menjadi luas. Kedua, birokrasi yang kompleks. Proses yang panjang tidak telus mendorong individu menggunakan rasuah sebagai jalan pintas untuk mempercepatkan urusan. Ketiga, kekurangan integriti individu apabila nilai etika diketepikan, kepentingan peribadi mengatasi tanggungjawab profesional. Menurut Indeks Persepsi Rasuah 2025, Singapura mencatat skor 84 manakala Malaysia sekitar 52. Ini menunjukkan bahawa negara dengan sistem yang lebih telus dan penguasaan yang lebih tegas mempunyai tahap rasuah yang lebih jauh lebih rendah. Di Malaysia sendiri, SPRM melaporkan ratusan tangkapan setiap tahun, membuktikan bahawa rasuah masih berlaku secara meluas dan bukan kes terpencil. Ini membuktikan bahawa rasuah bukan hanya masalah individu tetapi masalah sistematik. Simptom rasuah tidak selalu kelihatan secara langsung tetapi kesannya boleh dilihat dalam kehidupan seharian. Projek terbengkalai, jalan rosak, bangunan yang cepat retak. Ini berlaku apabila keputusan dibuat bukan berdasarkan kualiti tetapi kepentingan tertentu. Kontraktor dipilih bukan kerana kemampuan tetapi kerana hubungan. Bahan berkualiti rendah digunakan untuk menjimatkan kos tetapi akhirnya membebankan rakyat. Di Malaysia, terdapat kes projek awam yang mengalami ketirisan berjuta-juta ringgit berdasarkan laporan audit. Rasuah mungkin tersembunyi tetapi kesannya sentiasa nyata. Bayangkan sebuah keluarga yang membeli rumah pertama mereka berharap untuk kehidupan yang lebih baik. Namun, disebabkan rasuah dalam pembinaan, rumah itu tidak selamat. Retakan mula muncul dan satu hari berlaku kegagalan struktur. Ini bukan sekadar kehilangan harta, tetapi kehilangan nyawa. Di peringkat negara, rasuah memberi kesan besar kepada ekonomi. Dianggarkan rasuah menyebabkan kerugian hingga 5% daripada KDNK global setiap tahun. Apabila rasuah meningkat, pelaburan hilang, keyakinan, peluang pekerjaan berkurang dan jurang sosial semakin luas. Kes rasuah berprofit tinggi juga menjejaskan imej negara dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem. Rasuah bukan sahaja merosakkan sistem tetapi memusnahkan masa depan generasi akan datang. Kesimpulannya, rasuah bukan sekadar isu undang-undang tetapi satu rantaian kehancuran yang memberi kesan kepada seluruh negara. Jika tidak dibendung, ia akan terus melemahkan sistem dan masyarakat. Perubahan tidak hanya bergantung kepada dasar tetapi kepada integriti setiap individu. Kerana akhirnya, sebuah negara tidak runtuh kerana kekurangan sumber tetapi kerana kehilangan integriti.